Assalamualaikum guys, Alhamdulillah kita sampai di Tasik Blausi. Orang kata Tasik Biru. So kita akan piknik hari ini kat sini. Makan tengah hari dengan grup insya-Allah. Ni makanan Melayu web. Dah lama dah makan roti je kan, bagi asyik makan makanan Mak Saleh je. Sekarang ni makan Melayu. So insya-Allah kita akan enjoy santai dekat Blausi. Okay guys, jalan sekarang ni nak sampai dekat depan tu. Okay guys, kita dah nak sampai dekat Tasik tu macam ni dekat. So you akan tengok Tasik satu pemandangan yang memang gila. So setiap kali datang dengan kita, insya-Allah kita akan bawa ke sini. Ada special trip kita buat untuk piknik lah tengah hari. Makan-makan untuk ambil suasana luar kan dengan Tasik di tepi gunung. So you guys macam ni tengok. Tara! Pagi. Ikan. Memang ikan kita tengok Tengok ikan. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Masya-Allah ikan. Ini ikan apa ni? Ikan tuna kan. So, yang mana nak datang untuk next trip kita buat order, kita akan bawa ke sini. Untuk package Swiss dan Itali, jangan lupa klik page di Kembara Mukmin Travel. InsyaAllah special trip kita bawa you all ke sini untuk piknik dan makan tengah hari ini hadiah ni guys. Lah guys, kita dah sampai di port kita untuk nak piknik tengah hari ni. You guys tengok menu-menu kita order daripada Malaysia ni. Menu kat sini orang Malaysia yang masak. Ustaz Fendi masak. Tengok. Ustaz Fendi masak. Tengok ni ah. Okey, kita pergi Tasik yang berwarna biru, yang ada ikan-ikan hiu. Okay? Nah, Kak, macam mana rasa? Okey, sejuk. Sedap, terbaik. Terbaik nah. Nalang. Apa dia nalang? Nalar. Kak, okey. Okey, mana ada laut hijau? Dekat mana dekat sini kita ni? Kat mana ni? Oh, apa nama tak tahu tapi sizzler. So selera yang penting sekali Ibu mana pun tak tahu Tak tahu tapi cantik. Kat mana tu macam mana? Tak terkata sedapnya. Kalau korang tak ikut Kembara Mumi, kau tak sampailah sini. Tak sampai sini Kita buat acara wajib. Acara wajib mai sini. Piknik. Okeylah, Sama-sama kita ramai-ramai. buat